Waktu hang masuk tu, okay ni saya dah masuk lah. Dah tengok apa semua. Depa beritahu lah, depa tunjuk kan. Maksudnya kita macam pergi visit lah kan. Tempat dia apa semua. So dia tanya, "So macam mana?" Nak sign lah. So aku tengok ayah aku. Ayah aku tengok aku. Ikut hang. Apa yang amazed dalam facility tu? Sebelum hang jawab, aku nak beritahu dekat kawan-kawan kita yang lain. Ini konteks adalah Friends United, club akademi swasta yang pertama di Malaysia. Yes, betul. Yang buat all the facility lah. Yes. Kontrak jangan masuk lagi. Betul. Kita cerita pasal facility dulu. Apa yang hang paling amazed tengok facility kat situ? Actually, kalau dari sudut nak cakap perfectly punya apa? Equipment, facility semua tu taklah perfect sangat. Tapi aku amazed adalah macam mana dekat dalam satu kampung yang memang pelusuk, yang memang tak tahu ni. Memang dalam gila ni. Tiba-tiba ada satu training academy. Janda baik bersama pergi camping. Yes. Kan, ataupun pergi healing kan. Kita pergi minum kopi kan kita. Resort kan, lawa-lawa kan. Tapi ada tu tau. Masalahnya, hantar rakyat nak masuk pergi ke France United tu, kena lalu in between kubur tau. Jalan dia. Okay. So, ni kubur. Dua ni kubur, ni jalan besar lah. So, hang kena masuk, dia macam turun bukit, terus macam ni. Lepas tu terus nampak. Okay. Wih, aku macam, uish. Bila fikir balik macam, uish. Aku pilih ini ya. Hang kena lalui kubur. Lepas tu hang terus nampak satu yang, wih, amazing lah. Padang baik lah, Padang waktu tu. Padang, and then gym. Masuk-masuk je. Masuk gate. Lepas tu terus nampak dia punya office. Lepas tu ada media room. And then belakang tu sikit ada kantin. So tengah ni macam dia punya lobby lah. Okay. So belah kiri ni ada gym. And then terus bilik. Panjang. Lepas tu terus sampai ke belakang ada grandstand, ada padang. And then ada macam court lah, futsal court untuk indoor punya training kan. Waktu hang masuk tu, dia tahun ke berapa Friends United tu operate? Baru 4 bulan macam tu. Tak sampai setahun. Yes. Hang batch ke berapa? Aku batch pertama tapi bukan yang awal. Maksudnya kan aku pergi lebih kurang dalam bulan 3 macam tu lah. 2012. Okay, form tu. Memang established awal tahun 2012. So waktu tu mereka dah ada main satu liga kot. Tak silap aku lah, aku dah miss. Okay. Bukan, sorry. Waktu tu mereka baru, hari yang aku pergi tu adalah hari perasmian untuk nak bahagikan tim. Ada tim Friends United Red dengan Friends United Blue. Okay. So mereka nak bahagikan grouping. Okay. Ada perasmian waktu tu. Yes, betul. Aku baru ingat. Okay. So waktu tu adalah Arwah Naim. Mungkin hang tak kenal kot. Dia striker partner aku lah. Budak Penang. Dan dalam video-video game ada lah? Ada. Okay. Tapi dia ada Arwah. Satu batch, satu bayar. Okay. Aku ingat lagi. Aku cakap, siapa tu ni budak rambut perang kecil-kecil ni kan. Waktu tu macam tak berapa kenal lagi lah. Naim sebab dia budak Penang kan. Okay. Cakap, siul lah dia ni kan. Kan. Cakap, sebab aku suka-suka Malaysia, aku botak weh. Okay, faham. Budak suka-suka semua botak. Sampai kat sana semua rambut dah perang lah, rambut panjang macam, siul lah. Okay lah, tak apa. So, malam tu Kat, lepas dah tengok perasmian apa semua, mereka tanya lah. So, soalan hang tadi, apa yang membuatkan aku amazed lah? Firstly, kawan lah. Okay. And aku sebenarnya, aku taklah cakap berapa amazed, tapi aku amazed je. Cuma, yang paling membuatkan aku pilih tu adalah kawan lah. Faham. Sebab aku dah main lama kan. Wakil daerah, wakil negeri. Kira pandai lah aku capai. Betul. Kita pergi kredit. Siapa nak belajar scouting, kena belajar coach capai. Betul. Lepas tu dia kena tengok video ni. Connection tu kan. Lepas dia tanya tu Kat, waktu tu aku pun dengan, salah sepinggang lah. Sebab aku just bawa yang barang ni kan. Sorry. Aku tinggal barang dekat Johor je. Dengar lah ni. Okay. Petang tu ada malam tu ada friendly. Okay. Malam tu ada friendly ni. So, tapi aku cakap, coach pun tahulah, barang semua ada dekat Johor. So, apa yang mereka buat, mereka sewakan kereta kepada parents aku, suruh pergi Johor, bagi duit minyak apa semua. Untuk ambil barang. Hantar kat lepas habis perasmian tu, mereka bawa aku pergi beli boot. Malam tu friendly. Malam tu friendly pakai tu. Pakai tu.
Dok, Dahsyat weh. aku amazed sebab ni cerita hang nak scout budak form 2. Yes. Weh, 14 tahun weh. Budak form 2 baru nak kenal belajar main motor Ya. tau. Betul. Ni, okey ni dah 17 lain lah. form 2 kamu buat apa? Hang kat. Hang Baru nak apa? kenal motor. Aku minta LDC kat ayah aku. Dia bagi SYM. Sebab kepala depan sama. Aku ingat je form 2. Okey. Okey lah, well sponsored. Ayah Well mesti sponsored, okey betul. je. Sebab yang aku tahu pun macam mereka baru awal-awal masuk dapat handphone. Walau. Samsung Corby waktu tu. Oh, Oi, semua first, tunjuk. first touch screen. Okey. Semua dapat. tahu. Semua orang. Semua dapat Corby. Ui, cerita ada friend memang banyak duit. Banyak cat. Sat, jangan masuk friend ni. Habiskan cerita hang dulu. Aku nak tahu cerita hang ni. Lepas tu pergi beli boot, balik. Beli boot, terus pergi friendly. Kan dah pergi beli boot kat KL. Okey. Waktu tu lepas dah buat keputusan lah. Maksudnya kita nak Friends United ni ada berlakunya sign contract. And then mereka offer je macam tu kepada parents aku. Untuk pergi ambil barang apa semua. And then aku rehat je apa semua. Jumpa kawan-kawan ni apa semua. Lepas tu mereka panggil untuk pergi beli ni. Lepas tu mereka beritahu lah malam ni ada friendly ni apa semua. Apa? Waktu tu macam Nak kata jahat tak sangat kan. Hang sponsor tapi macam dia macam jom lepak malam ni. Malam ni dia friendly game. Hang main Zat gitu kan. Tapi hang bayang tak? Maksudnya aku ni baru lepas game ni. Semalam ni baru lepas game ni dengan sukan ni. Tapi aku esoknya aku sign kontrak.